Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan ramai, so cikgu nak rekodlah satu cara pengenalan kepada AppSheet Zero to Hero. So untuk kali ini cikgu nak ajar bagaimana kita nak bina AppSheet menu ke submenu. Okey, contohnya menu ke submenu tu. Okey. Ni. Contohnya kita ada unit pentadbiran. Kita klik dekat unit pentadbiran. So ada submenu. Menu, submenu. Menu. So katalah menu kurikulum. So submenu dia ada panitia, ada dashboard, pengurusan mesyuarat dan sebagainya. Okey, ni submenu. Kalau pentadbiran, okey, so menu pentadbiran dia punya sub pentadbiran, rekod kehadiran, ladap, minit curai, buat perombahan dan RPS, rancangan pemajuan sekolah. Okey, so kita nak buat ni. Okey, jom kita mulakan. Okay, pertama sekali kita buka kita punya Google Drive. Okay, kita ambil Google Sheet. Kita mulakan dengan Google Sheet yang kosong lah. So kita labelkan dekat sini pengurusan sekolah ataupun aplikasi pengurusan sekolah. Kemudian kita labelkan, kita letak header, bilangan, ikon, tajuk, UX, apps, URL dan penerangan. So dekat sini sheet yang pertama ni kita boleh letak sebagai menu utama. So dekat menu utama ni apa yang ada? Dekat menu utama ni kita ada pentadbiran. Kemudian kita ada kurikulum. Kita ada hal ehwal murid. Kurikulum. Okey, ni kita labelkan dia sebagai menu utama lah. Okay, so ikon ni biar dulu. Kita bilangan 1. Okey, so dekat setiap tajuk ni, dekat pentadbiran ni, ada lagi menu-menu dia. Dekat pentadbiran, kurikulum, halaman murid. So, ada menu-menu macam tadi lah. Setiap menu ni, menu, ada lagi submenu. Bawah pentadbiran ada lagi submenu. Kurikulum pun ada submenu. So, dekat sheet ni kita tambah, ikut yang ni. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita punya tajuk. So, kita tambah lagi. So, kita renamekan dia sebagai pentadbiran. Kita copy yang atas ni. Sama. Kita tambah lagi. Kurikulum. Okay. Kurikulum. Kita copy yang atas ni. Kemudian kita add lagi name, hal, ehwal, murid. Kita add lagi koko. Kurikulum. Okay. Kemudian dekat pentadbiran ni, dekat unit pentadbiran ni, kita boleh masukkan apa lagi? Kita ada ladap.
Kemudian kita ada RPA, Rancangan Pemajuan Sekolah kan. Kemudian kita ada dekat pentadbiran kita ada aset. Kemudian kita ada fizikal sekolah.